Ada resistance macam ni je, kau terus marking dan korang boleh make profit. Kalau korang tengok dekat sini, daripada sini sampai ke sini, dia dah junam lebih daripada 200 lebih pip. Macam mana tu? Kalau korang nak tahu, inilah yang Acap panggil dia sebagai satu level resistance yang ada big movement. Yang di mana, korang tengok dekat sini, dia buat satu support, dia buat resistance, dia buat support, dia buat resistance, dia buat support dan dia buat resistance. So, jadi dekat sini korang ada level support. So, bila mana korang tengok dekat sini, dia ada satu pergerakan yang sangat ke bawah ataupun menjunam kau-kau habis. Dekat situlah korang perlu marking korang punya level resistance. So, jadi dekat sini korang marking daripada sini sampai ke sini bila mana price dah sampai sentuh. So, jadi dekat sini korang tunggu confirmation dan bila mana korang ada confirmation, korang terus boleh mencari peluang untuk nak sell. So, dengan satu setup saja, aku dah boleh make profit 200 lebih pip dengan satu setup saja guys. So, jadi kalau korang rasa nak lebih banyak ilmu, nak lebih banyak setup yang legit, korang tekan link kat bawah TikTok aku sekarang, join channel. Assalamualaikum, bye-bye.